Selamat datang ke Bidong Resort. Selamat datang. Assalamualaikum. Hai. Wow. Looks our room. Beautiful. And we got a balcony. The balcony we cannot use tonight because it's not a private. Aku sebenarnya tak adalah nak complain sangat kan, tapi view dia memang cantik lah, tepi pantai. Tapi tak bersih. Tak bersih. Tak bersih. Dan tengok cermin dia. Tak bersih. Ni berpasir. Slipper dia tak bagi. Macam ni Mak? Kecewa sikit lah. Rasa kalau hotel biasa tu lagi okey tak? Dia harapkan menang kat sini je lah view benda ni. Nampak view? So kita orang kena bersihkan sendiri. Indah rupa dari kabar. Menang ni je lah. So ada je lah. Okay, kita nak pergi lawat sekitar. Rina, view ni memang cantik kan? Tapi seram kan? Seram tak? Ha. Saya seram. Laut yang bergelora. Apa khabar? Ya dekat. Okey guys, dah baca konsert lah. Kuat siut dia punya ombak. Yang ni dah runtuh. Ini dah runtuh mah. Gila lah. Menakutkan. Bidong Resort, Kuala Tengah. Ini outfit kita. Kita nak pergi mandi kolam. Final lah Reno. Kita betul Farah N. Farah N lain. Ha. Macam mana mandi sejuk? Sejuk ah. Bani tu lambat lah, mai lah sini. Arnab. David. Kus. Okay guys, kita orang nak pergi mandi tau. Tapi tau ramai sangat pack. So kita punya projek belum selesai lagi ni. So macam mana? Kita buat kat sini. Dia datang ah. Sini pun boleh lah. Sedang tengok itik. Ada goyang bontot depan kita. Macam ni. Salah satu kelebihan berada di Bidong View Resort, kita akan dekat dengan haiwan. Flora and fauna bukan dekat dengan mendekatkan diri kita dengan haiwan. Ombak Terengganu bukan biasa-biasa, boh. Ni diri kat sini pun, bergerak siut kayu ni. Wadah goyang siut. Kayu ni bergerak siut. Ya, jom kita gerak. Okey guys, setakat pukul berapa ni Mama? Pukul 6 lah, pukul 6. Kita orang berada di Bidong View Resort. Okey lah, Alhamdulillah. So, tengah hari ni, petang ni, malam ni. Malam ni apa yang aku berapik ni. Okey, kita menetap di sini 3 hari 2 malam dengan kos kecing Google sendiri. Kecing, Rina cakap Google sendiri. So, kita sebentar tadi kita dah book untuk naik river cruise pagi esok jam 8 pagi.
Harap-harap tak hujan insyaAllah. Lepas tu jumpalah esok pagi. Jumpa besok pagi pula. Lepas ni kita nak pergi dinner. Tapi tak tahu nak dinner di mana. Tak tahulah sampai. Jom. Ni mana lagi? Ni kolam lama, tak ada siapa yang nak mandi. Tak tahu apa pasal. Ada apa tinggal Handphone. Dua ada. Okay, GoPro kat sini. Okay. Dekat sini ada itik. Ada rabbit. Ada rusa. Rabbit! Rabbit! Wak. Lari. Rabbit! Oh, comel. Tapi itulah, dia lari. Ayam. Ada ayam. Ayam, ada sheep. Ayam. Rabbit. Rabbit. Kita nak pergi dinner. Jom. Cantik kan? Oh, saya tahu awak tergeliat sebab tu. Okay, faham. Rina dia tergeliat sebab aksi tadi lah. Dia tergeliat. Nak tahu aksi apa? Nantikan. Kena patah balik. Handphone tidak dibawa. Okay guys, agaknya malam ni je lah hari pertama di Bidong View Resort. Penat siut. Lina tadi tergelek sakit pinggang dia. Citam. Sombong. Okay. Tidur. Kuda. Malam. Good night. Tapi bunyi ombak siut.